sakit, tengok sakit. Raja, motor aku, Aul dengan motor Johnny. Game motor kangkang. Okey, dah jom. Ni kita kat mana ni? Ada dua motor yang kita pertandingkan, Tanduk Seladang. Macam mana boleh tercabut ni? Sebanyak lagi motor-motor yang dipertandingkan. Motor Hurricane, motor Honda Bulat, Maha RX, RZ ni banyaknya piala dia. Kita tahu lah apa syarat dia. Bayar RM65 tapi dapat jemputan berdua. Johan lari 200 meter. Oh ni geng kangkang Yo. Press tinggal tu. Kita lagi tinggalkan press. Macam ni lah. Kita tengah rekod ni. Patut nak ikut jalan. So kita makan tengah hari dekat Sabdas. Ya ni. Asal kan pada bos. Alhamdulillah kita punya parking motor betul-betul depan rumah. Temukan untuk Tom Spider. Burung puyuh. Kita dah nak tidur. Satu, Johnny, Aul, aku. Jom. Sorry lambat. Kita makan dekat dekat R&R Nilai sarapan dulu. Sekarang pukul 9.06. Pernah kita raih bertiga lagi Merejak bawah tu. Merejak bawah last kali. Kadang-kadang ada line yang Tengok sakit. line time macam ular. Kenapa? Bukan, tayar dia Kenapa? aku dah check dah. Center di kanan. So tak mungkin sangat. Beri ke macam? Beri mesti ada bunyi. Dia tak ada bunyi apa. Kita ada satu motor press untuk Vice President, motor Bro Raja, motor aku, Aul dengan motor Johnny. So kemungkinan kita akan jumpa dengan GMK, game motor kangkang, Bro Ismail. Ya Allah, Tuhan kami pasrahkan perjalanan kami hari ini. Ya Allah, pergi ke Melaka, pergi dan balik dan sejahtera kami dalam keadaan yang baik. Amin. Alhamdulillah. So kita tadi pergi ke Seremban, kita isi minyak. Kita tengah tunggu Bro Raja untuk tukar baju sebab tadi beliau pakai baju hujan sebab hujan. Sekarang kita set up untuk bergambar depan banner Melaka Bike Week 2025 daripada Kelab Motosikal V16 Kuala Lumpur, Selangor. 6 ini. Okey, dah jom. Kita punya ni. Okey. Register kat mana bang? Register. Daftar. Okey. Ni kita kat mana ni? Kita dekat UiTM, Universiti Islam Melaka.
Unimel. Unimel. Ada auto show sini. Kita daripada Selangor KL. Daripada grup Kelab Motosikal Official Bikers. V16. Kuala Lumpur Selangor. Kuala Lumpur, Selangor dan Kuala Lumpur. Berapa biji motor bang? Hari ni kita mari ada 6 biji motor. 6 biji motor. Yes. So ada bawa motor show tak? Ada 2 biji motor. 2 biji motor Yes, masuk auto show. Okay, cun. So ada 2 motor yang kita pertandingkan dekat motor show. Wakil daripada Kelab V16 Kuala Lumpur Selangor. 1 biji presiden ni. Presiden punya motor memanglah selalu sangat masuk. Dan yang kedua itu dia kita punya bro raja kita. Ni dia punya lain daripada yang lain ialah dia punya handle seladang dia, tanduk seladang dia. Tapi sayang ni dah tinggal. Ni sebenarnya hilang tercabut. macam mana boleh tercabut ni? So banyak lagi motor-motor yang dipertandingkan. Oh, Yamaha Sport ada motor Hurricane. Ui, Hurricane lama sikit. Motor Honda bulat, Honda CG15, Yamaha RX1, Yamaha RXS. Wah, ini motor-motor lama baik. Alamak, klasik-klasik. Tengok sikit motor RZ ni banyak pula piala dia kan. Dia susun kat sini. Oi, nampak macam lama macam antik. Sana semua skuter. Ya, ni TZM. Ni Yamaha. Banyaknya piala dia. Banyak kali menang ni. Aku baru tahu nak bertanding motor-motor ni dia kena letak sini. Tapi tak tahulah apa syarat dia. Waktu dia tengok kita punya press. Dia dah keluar dah dia punya piala dia. Piala Johan lari 200 meter. Tak. Press, dia apa syarat-syarat dia press nak masuk ni? Kena bayar ke apa ke? Bayar. Bayar berapa? Bayar RM65 tapi dapat jemputan bertuah. Oh, okey. Kilat. Nak autosol bang? Autosol nak bang autosol? Okay, abang dari mana bang? Oh ni geng Kangkang Ni. Dari mana KL? Daripada Kelang. Oh, Kelang. Motor apa ni bang? Regal. CMC Regal Raptor. Oh, Regal Raptor CMC. Cik mana? Cik mana? Yang dekat apa dia? Oh, balik pun datang. Kita belum nak cek lagi. Okey. Jom. Hey, press tinggal tu. Sekejap. Kita lagi kita nak tinggalkan press. Macam ni Ni tengah rekod ni. Perfect. Patut Afid lah bawa. Itu lah dia nak bawa. Bawa. Aku nak kena gabung motor kecil. Saya bawa lah. Macam nombor biasa. Antuk nak ikut jalan. Sekarang ni kita nak pergi. Kita nak pergi makan. Okey, jalan dulu. Makan. Tulang kat luar. So kita makan tengah hari dekat Kak Long Labu Corner. Jom kita tengok apa yang ada. Kita punya lauk. Banyak lauk dia. Sini sebab famous dia asam pedas Melaka kan. So aku pun ambil asam pedas Melaka. Aku ambil asam pedas ikan bawal. Dah ambil asam pedas. Ya ni. Bukan adik ipar pun jauh awam. Kita baru selesai solat dekat dalam masjid Unimel. Cian selesa lah besar. Ada kita menang ni. Main dengan cucu dia. Oh, habis Besok insya-Allah. So sekarang kita tengah dah nak last dah. Ada yang nak balik, ada yang nak stay. Yang stay 3 orang, yang balik pun 3 orang. Jadi kat sini kita berpisah. InsyaAllah kita jumpa balik di KL. Yang mana balik pada hari ini, semoga selamat sampai ke destinasi. Mana?
nak bawa tabung ni balik. Tinggi gila motor ni. Okay, wait a minute. I send grandfather first. Duduk yang pantai tu. Oh, betul-betul depan pantai, depan laut. Kalau dia ada yang satu lagi yang belah sini. Faham? So kita dah sampai. 4 biji motor, ada 2 lagi tu dipertandingkan. Cuma okay, sekarang kita tak tahulah kita kat mana. Okay. Alamak, best lah tempat dia. Boleh main buai. A few moments later. Okay, selepas setengah jam kena sidai. Pukul 3. Belakang ni dulu. Sekarang pukul 3. Okay, baru dapat Belakang. masuk sebab dia punya check-in dia nak lambat. Oh, okay, tu dia punya. Okay, nampak daripada sana tempat reception, masuk sini. Alhamdulillah kita punya parking motor betul-betul depan rumah. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Dia cakap kunci dah ada dekat dalam. Bismillah. Ni je bilik dia. Okey lah, jadilah. Panas. Oh, sejuk. Toilet bilik dia untuk 3 orang. Cuba bilik air lah. Boleh. Ini tuan rumah. Okay. Nak tambah tilam, 1 tilam 30. Kalau nak tambah Ni ada kan? Aku Ada tak TV. tambah, turun dia. ada indoor cafe. Boleh masak air, ada serik. Apa lagi? Tu je lah. Diorang semua nak balik tinggalkan aku. Kau dah dekat plus. Aku nak berhenti kat mana tu? Aduh. See you tomorrow and after. See you. Terima kasih Okay. Alright, sampai sini. Terima kasih jemput datang rumah. Housewarming. Okay, hati-hati balik. Okay, Johnny, hati-hati Johnny. Okay, malam ni pukul 8.38, 8.30. Tunggu dia orang tak balik-balik. Kita cari dia orang kat sini. Mana? So kita punya menu ialah bakso. Sedap bakso dia. Jom kita layan. Kita makan. Tak apa, saya sebut lagi kan. 0807 angkat 7 tak? 0807. Okey bang, sekejap bang. Daripada Singapura. Alright. Tepukan untuk Tom Spider. Alright, terima kasih Tom Spider. Wah. Kita akan habiskan malam ni cabutan mertua. Hanya tinggal 1 saja. Okey, sekejap. Malam ni kita akhiri dengan makan malam. Aku punya nasi putih dengan burung puyuh masak pedas. Ikan kerabu. Ni Ini apa? Mi- Mi Bandung. mi rebus. Ini tom yum seafood. Sekarang pukul 1 suku lah. Kita dah nak tidur lepas makan. Okay, good night. Kita jumpa lagi esok.